dah siap dah. Okey, 100% dah siap. Okey. Pemasangan lampu, kipas, DB box, water heater, semua dah settle. Okey. So kolam renang pun dah siap. Okey. So alhamdulillah. So saya ambil satu contoh dekat rumah tengah ni. Sebab rumah tengah ni kita guna supply untuk sementara, sebab meter untuk TMB pasang tu dalam lebih kurang dalam 2 minggu ataupun 3 minggu, bergantung kepada kelulusan TMB lah. Okey. So alhamdulillah kita punya DB box. Okey. Ni sub DB. Okey. Ni main DB. Saya tak tutup tu sebab apa? Bypass dulu untuk kegunaan kolam renang. Okey, untuk sementara saja. So kita tengoklah. Okey. So alhamdulillah. Lampu hidup, kipas pusing. Okey. Okey. So water heater pun hidup. Okey. Ini pun sama. Okey. So alhamdulillah. Okey. Yang ni kita dah siap tutup dah. Okey. So alhamdulillah. So nak tunggu kita punya meter tu untuk betul-betul check-in masih lagi lambat. Mungkin dalam 2 minggu ataupun 3 minggu lagi. So job kita dah siap kat sini. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, okey. Untuk RCBO tu kita pakai untuk water heater lah. Timer tu untuk lampu keliling. Okey, lampu keliling dekat bahagian rumah ni lah. Okey. So alhamdulillah. Untuk bahagian rumah lain, alhamdulillah dah settle. Untuk dewan kita dah tunjuk hari tu. So untuk setiap edim, okey, setiap rumah ni ada edim dia. So kalau sekarang ni ada 3, 4, 5, 6, maksudnya chamber ada 6. Okey. 6. So bacaan yang kita buat adalah bawah 200 ohm. Ikut spek ST yang terkini lah. Okay. Kalau pasang SPD mesti bawah 10 ohm ke bawah. Okay. Okay. So alhamdulillah. So ni untuk lampu keliling dah lah. Lampu keliling ni kita pakai timer. So untuk pukul kita dah set pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi kan on. Okay. Untuk bahagian outdoor ni kita pakai yang jenis waterproof lah, yang dekat luar. So ni adalah pump kolam. Okay. So yang ni saya hanya sediakan pendawaian saja. Pemasangan DB box itu orang kolam lah. Okay. So alhamdulillah job kita dah settle. Okay, terbaik. So insyaAllah kalau meter TMB masuk, kita akan datang sekali lagi untuk buat inspection lah. Inspection macam pakai plug apa semua. Okay, terbaik. Okay, terbaik.